Bagi tuan-puan yang berumur 50 tahun ke atas, pelaburan apa yang sesuai dengan tuan-puan? Saya percaya rata-rata yang berumur 50 tahun ke atas sudah mempunyai persediaan untuk bersara. Simpanan di ASP, tabung haji, KWSP atau duit pencen hasil tidak perlu bekerja 20-30 tahun lamanya. Perkara pertama yang perlu tuan-puan pastikan, elakkan melabur dalam saham atau unit trust yang merupakan pelaburan yang berisiko tinggi. Pelaburan jenis ini perlukan ilmu yang cukup kerana risiko kehilangan semua simpanan tuan-puan terlalu tinggi jika tiada ilmu yang betul. Jika tersilap langkah dan hilang kesemuanya, peluang untuk mengumpul semula simpanan tidak sama kerana kudrat kita tidak sama seperti anak muda. Tidak dinafikan simpanan ASP, tabung haji dan KWSP memberikan dividen sekitar 4 hingga 5% setiap tahun. Tetapi nilai simpanan tuan-puan dalam bentuk ringgit yang kita tahu jatuh nilai setiap tahun. Dan berisiko nilainya jatuh kosong kerana ia bersandarkan ekonomi dan juga kestabilan kerajaan. Berbeza dengan emas, ia adalah logam ciptaan Allah yang tidak boleh dicipta semula. Nilainya tidak akan jatuh kosong kerana ia tidak perlukan jaminan daripada sesiapa. Nilai emas terletak pada zat emas itu sendiri, iaitu pada ketulinan dan berat sahaja. Jadi sebab itu emas berfungsi sebagai insurans kekayaan kerana ia melindungi simpanan tuan-puan daripada jatuh nilai. Dan seperti yang kita tahu, apabila nilai duit jatuh, harga emas akan melonjak naik. Dengan itu, emas juga dapat mengekalkan kuasa membeli. Lebih lama simpanan tuan-puan dalam bentuk ringgit, lebih banyak kejatuhan nilai duit. Jadi, untuk simpanan jangka panjang, alihkan sebahagian dalam bentuk emas. Bagi yang berminat untuk menabung emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya cara mudah menabung emas di Public Gold dan saya akan bantu sebaiknya.